Slot in. Follow Bro Time on TikTok dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Malam Liverpool ada release The Roundtable Series. Yang terkejutnya, episod ni bukan bersama players-players, tapi instead series ni adalah bersama Head Coach Arne Slot, Sporting Director Richard Hughes dan juga CEO of LFC Billy Hogan. Aku suggest pergi tengoklah kalau korang nak tahu lagi in-depth pasal structure football club ni. Kepada sesiapa yang tak tahu siapa ni Richard Hughes, dialah bos Arne Slot. Dan juga dialah yang responsible untuk jual beli players in the squad. Billy Hogan pula adalah CEO of Liverpool Football Club dan juga representative of FSG. Dialah mengendali semua business aspect of the club dan juga commercial side of it. Untuk aku, episod ni does not come as a surprise and also a PR show untuk shut down all the speculation from the fans. Especially dengan position Arne Slot di dalam kelab ini. Episod ni juga keluar selepas transfer window tutup. Actually dalam interview ni juga kita pun tahu yang Richard Hughes the one yang responsible for Arne Slot. Dialah yang hire Arne Slot dan dia juga yang akan decide position dia to stay or leave. Tapi mari aku rumuskan main points untuk episod ni. First point, Billy Hogan ada remind fans-fans Liverpool yang masa FSG take over, Liverpool is weeks from administration. Dia nak remind fans yang club ni sebelum ni teruk lah. Dan kita kena be grateful lah dengan position of the club. Lagi satu point yang board mengatakan, FSG memang datang untuk ambil Liverpool untuk menang trophies. Itu adalah kitanya bare minimum untuk menang trophies. Dia juga ada memberi satu point yang Liverpool ni bukan like any other club. Beli player sesuka hati, boleh splash the cash. Liverpool ni adalah kelab yang mengendalikan dealings dengan cara yang betul dan membuat decision making dengan teliti. Satu benda paling interesting dalam interview ni adalah Arne Slot sendiri admit yang dia nak main nice football, pretty football to watch. Which is not the case lah. Tapi dia perlukan masa untuk build up the squad. Pendek kata diberi peluang lah. Dan lagi satu benda yang paling interesting adalah Arne Slot nak bawa balik figura-figura penting di dalam kelab. Seperti players-players macam James Milner dan Jordan Henderson. Pasal figura-figura inilah boleh stablekan the team yang memberi semangat kepada team. Actually aku pernah cakap pasal benda ni. Pasal aku rasa Liverpool tengah lacking leaders dalam squad. Kalau kau tanya aku bawa balik Jordan Henderson pun okey. Tapi satu benda dia tak cover. Dia tak explain kenapa dia tak dapat Guehi. Patut explain lah kat fans. Kenapa yang kita tak dapat Guehi? Duit tak ada nak bayar salary ke? Alah. Nampak gaya kelab memang back Arne Slot sampai at least end of the season. Lepas ni kita kena menghadap lagi Slot ni.